Bela berudu. Bahagian 2. Kelingnya. Tak ada benda lain ke yang kau berdua nak main? Dahlah kotor. Busuk pula tu. Nakal lagi. Kan dah kena? Besok pergi lepaskan balik ke tempat asal dia. Alah, kita orang nak belum. Nak tengok macam mana berudu jadi katak. Untuk apa? Saja nak tahu. Betul-betul? Cuba. Akak tak kira. Sebelum rumah ni penuh dengan katak, baik korang lepaskan semua. Besar tu nama dia kipak. Dah ada kaki. Iya, udah mau jadi katak. La 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 la. La 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 la. Mari kita menyanyi. Lompat si katak, lompat, lompat. Lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Cepatlah adik, cepat. Kita bangun pagi-pagi. Kalau rajin berusaha, belajar bersama-sama. La 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 la. La 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 la. Pastikan berjaya. Lompat si katak, lompat. Hey, hey. Lompat tepi perigi. Hey, hey. Bangunlah pagi-pagi. Terus pergi cari rezeki. Ibu bapa, cikgu juga adalah guru kita. La 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 la. La 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 la. Mesti dihormati. La 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 la. La 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 la. Fizi, berudu kau mana? Oh, dah habis mati. Beg plastik aku jatuh. Habis pecah. Aku sedih sangat. Saya pun sedih juga. Amma saya marah. Dia ambil berudu dan taruh dalam akuarium. Habis ikan makan. Aku pun kan marah. Mak aku suruh lepaskan. Samalah kita. Tapi kita tak boleh lepaskan kat parit hari tu. Kenapa? Sebab parit tu dah kering. Sikit air pun tak ada. Berudu tak boleh hidup kalau tak ada air. Kasiannya. Betul-betul kita kena cari tempat lain. Mana pula? Aku tahu. Selamat. Tak ada orang. Kita lepaskan kat sini. Nanti hari-hari boleh datang tengok. Buat apa tu? Apa yang kamu sorok tu? Tak ada apa-apa. Dalam kolam ni hanya boleh tahu ikan. Benda lain tak dibenarkan. Benda lain? Benda macam berudu. Faham? Faham, cikgu. Macam mana cikgu tahu? Nampaknya kita kena cari kolam lain. Lagipun
kolam ni tak sesuai. Ada ikan. Nanti ikan makan Brudu. Setuju. Kita bawa balik je dulu. Nanti kita jumpa dan lepaskan kat sungai.